going to flop. Datuk Seri, sengaja saya rakam dan video itu biar tersebar sikit. Kerana aku nak orang bermain seolah mana ada. Jadi saya dengar, saya dikritik umpamanya kerana saya menyokong flotilla ke Gaza. 30 kontena yang tersadai yang di Mesir. Yang saya minta Saudara Amiruddin mengetuai kumpulan ke sana. Sana orang kebuluran. Anak-anak tak ke sekolah. Bukan 10, ribuan orang. Masjid-masjid roboh. Gereja-gereja dimusnahkan. Ini takkanlah kita sumbangan kecil tidak boleh lakukan. Saya bersahabat dengan Presiden Mesir. Saya gunakan persahabatan itu, cakap tentunya pertama masalah negara teluk, peperangan. Tapi akhir saya kata, Akhul Karim, sahabatku, Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir, anak-anak kita di Malaysia ini merasa terpanggil untuk bantu. Ada 30 kontena sekarang di Mesir. Saya minta tolong kawan untuk memberikan laluan supaya mereka dapat menembusi Rafah. Oleh persahabatan itu menyebabkan beliau mengatakan, Anwar will do immediately. Once they arrive, saya akan gunakan jentera saya untuk bantu. Itu yang kita lakukan kerana persahabatan dengan negara itu. Begitu juga dengan Presiden Iran, walaupun banyak orang itu biasa politik ni, tapi saya belum? Money. Brother Zainal, ZRA, dah sampai belum 30 kontena ni? Jawablah. Yang sokong sumut, geng-geng sumut, bagi tahu dekat aku, dah sampai belum? Jangan benak sangat otak tu, jangan bodoh sangat. Ya, aku ni memang cakap kasar, dia ni cakap kasar apa semua. Aku tanya kau orang jawab lah. 200 juta tu pergi mana bagi tahu? Berapa modal kau orang bagi tahu? Sekarang 30 kontena ni dah sampai belum? Kita ada hak lah nak tanya. Gampang tu duit rakyat, bukan duit korang. Menunggang. Tak habis lagi ni. Aku tak habis lagi ni. Sebelum sampai Najib nak bebas kan. Sebab apa aku nak cakap pasal Najib nak bebas ni? Sir Azri ni adalah saya tengok. Jadi ginilah. Sir ni misi kemanusiaan Sir ada pergi. Bukan tak ada pergi. Sir dah sampai Somalia. Aku sampai Somalia. Misi kemanusiaan ya. Gaza saya tak sampai. Tapi saya hantar 2 orang staf pergi ke Gaza. 2 orang staf pergi ke Gaza. Bersama dengan rombongan Datuk Najib dulu. Sri Lanka pergi. New Zealand pergi. Banyak tempat lah aku pergi dulu. Korang baru muncul ya. Gampang-gampang. Benda nak sembang aku. Dan aku bagi tahu kan. Siapa sokong non kunyit. Gone case. Gone case. Ni. Korang. Yang geng sumut, yang sokong sumut. Kan gini. Saya bukan nak bergaduh dengan diorang. Tak. Saya tak nak rakyat diperbodohkan. Kau faham tak? Aku tak nak korang jadi bodoh. Diperbodohkan. Diperbodohkan lah. Kau tak nampak masalah sebenar. Kau tak tengok the bigger picture. Kau tengok yang itu, yang media tunjuk. Tengoklah the bigger picture. Gunakan akal fikir. Bila kita tak gunakan, kita bodoh lah. Ikut, percaya. Ni. 30 kontena tak sampai. 200 juta tak tahu pergi mana. Okey. Ni. Dari minggu depan. 9 hari bulan 10, 2025. 9-10-2025. Kau kan dengar ni, kau fikir. Geram aku. Selesai belanjawan, Isnin Selasa saya akan panggil dengan kawan-kawan, bincang dengan Sani, Nadir dan kawan-kawan, wakil. Macam mana strategi nak sampai ke Mesir, pecah tembok Rafah. Takbir! Takbir!
Dan kalau boleh minggu depan, setelah berunding dengan mereka, saya akan hubungi Presiden Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir. Takbir! Allahu Akbar. Mudah-mudahan laluan itu lebih mudah. Yang penting apa? Untuk apa? Untuk bagi mesej bahawa kita menyokong perjuangan rakyat Gaza dan Palestin. Mesej apa lagi? Dunia tidak boleh membisu. Jadi minggu depan selesai belanjawan, Isnin Selasa saya akan panggil dengan kawan-kawan bincang dengan Sani, Nadir dan kawan-kawan wakil macam mana strategi nak sampai ke Mesir, pecah tembok Rafah. Takbir! Takbir! Korang yang pergi sumut ni, aku minta korang bertaubat. Taubat. Engkau sedar tak engkau dipergunakan? Ataupun engkau sedar tak engkau sedang menunggang orang Gaza ni? Orang Gaza tu kebetulan bantuan tak sampai-sampai. Kau sedar tak? Kau duk kata orang lain menunggang. Kau orang menunggang. Kau ikut non kunyit tu pasal dia menunggang. Ini cerita ni. Balik, kau orang balik. Sambut kat Sedia Jata tu. Kau dengar dia bagi tahu. Lepas bajet apa semua. Sampai ke sudah tak ada hantar bantuan. Kenapa? Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. 200 juta umum. Tak tahu pergi mana. Tak sebut pun. Bertaubat kau orang. Tapi korang buat live, kutip gift, collect gift, jual barang. Kotak apa? Apa tu? Kotak kuning ke apa? Benda apa dia panggil tu? Aku tak ada lah, aku tak jual barang. Korang lah. Jual barang, buka gift, collect gift. Termasuklah tu mangkuk seko tu dekat Gaza tu saya tengok orang Palestin. Itu pun lah habau juga. Yes, itu pun lah habau juga tu. Buatlah, orang bagi gift lah. Bantuan tak sampai-sampai. Kesembang apa? Kat mana otak ni? Korang menunggang Gaza. Gampang. Yes. Menunggang Gaza. Bluetooth Menunggang Gaza kan? Menunggang. Fatah. Lepas tu sibuk. Dia ni siapa? Gampang ni aku tunjukkan korang ni. Ni. Ni aku tunjukkan korang. Aduh. We will pack the stuff, okay? After we pack, I will send you a video to see the guys moving the stuff to the cars. Aban Muhammad, now we will start to give out the donation you have given to the people of Gaza. We will go out now to the people and give it to the people now. So this is my team, Brotherhood of Palestine. This is your people in Gaza. We all going to give this bags to the poor people and affected people. Terima kasih banyak Aban. We love you so much and we love all of Brotherhood in Malaysia. Sudah buat lama lah. Tapi aku tak adalah nak cakap, saya hantar bantuan. Tak payah. Orang dah lama dah buat. Tapi tak adalah nak kecoh-kecoh pun semua. Yang penting bantuan tu sampai. Bukan pasal kita. Kita ni nothing je. Yang penting bantuan tu sampai. Itu yang paling penting. Geng semut. Mai nak debate dengan aku ni.
Korang bantuan apa ke sampai? Bantuan apa ke sampai? Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Dalam video tadi tu, 4 orang dah mati dah. Lepas daripada perang tu, ini video sebelum perang. Sebelum perang lagi. Bluetooth Ini connected. video sebelum 7 Oktober 2023. Misi kemanusiaan kita orang bantu tu. Sebab saya ada kawan, orang Palestin. Duduk kat Gaza tu. Sama-sama main game dengan saya. Dr. Mohanad nama dia. Dalam perang kita tadi, 4 orang dalam video ni, 4 orang mati. Syahid. Saya tak marah. Cuma nak, ini kan bukanlah saya nak, tidak. Nak fahamkan kita ni, kena tengok the bigger picture. Betul-betul tengok. Saya dah cakap dah, siapa sokong non kunyit, gone. Korang geng sumut sokong non kunyit, gone. Korang pengkhianat, korang bersubahat. Kau bertunggang Gaza, kau menunggang Gaza. Kau orang buat duit dengan apa yang kau berlaku hari ni. Bantuan sampai? Tak sampai. Betul tak? Guys, bantuan sampai tak? Come on. Lepas satu sumut satu berkosong, sampai sekarang, bantuan sampai tak? Sampai tak? Jawab. Sampai tak? 200 juta tu pergi mana? Sampai tak? Korang pengkhianat. Korang sebenarnya, korang ni barwa. Barwa. Kita ni guys. Saya tak adalah pandai. Tapi kalau kita nak ikut macam saling kunjek kongkang, nak menunjuk kita bagi, bagal lah kau. Bodoh lah kau. Kan? Saya sendiri pun ada lah, tapi kita tak bagi tahu pun. Saya hari ni telah menyumbangkan sekian-sekian. Tak payah. Bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Cukup lah. Yang penting Allah tahu. Korang ni semua gampang apa? Datang korang ni semua lahabau ni semua. Semua nak menunjuk. Dia pakai artis apa semualah. Korang semua ni pengkhianat. Korang pengkhianat. Sebab apa kau pengkhianat? Kau bersubahat dengan non kunyit. Bila masa korang muncul? Sekarang baru korang muncul. Selepas apa? Selepas Aman Palestin dibekukan akaun. Betul tak, guys? Betul tak? Sebelum Aman Palestin dibekukan akaun. Mana korang? Tak ada. Lepas Aman Palestin dibekukan, baru korang keluar. Korang. Kau, sama ada kau sedar ataupun tak sedar, korang ni barwa kepada Zionis yang sebenarnya. Kau nak tuduh orang brigade apa? Korang tu barwa Israel. Barwa mereka. Korang memang barwa. Sebab apa? Sebab Aman Palestin dibekukan, takkan kau tak ambil tahu? Kenapa dibekukan? Takkan tak ada otak? Bodoh, bebal. Ni. Jangan percaya aku cakap. Jangan percaya saya cakap. Saya nak korang fikir ni. Saya tunjuk kat korang, saya nak korang fikir ni.